Baru beberapa hari lepas Abang Jubah buat satu video motor langgar kereta untuk kereta Myvi. Ni ada orang tanya dan soalan ni dia tanya Abang Jubah lama dah. Cuma Abang Jubah baru perasan. So korang dengar Abang Jubah nak baca. Salam. Waalaikumsalam. Saya dari Sabah. Nak bertanya bang. NCD saya hilang balik jadi kosong. Saya kena langgar dan dinyatakan dia bersalah. Tapi report polis tu ada melaporkan bahawa yang melanggar tu mengalami kecederaan. Jadi, kalau kita tak bersalah pun, dalam laporan boleh ada menyatakan penunggang motor tersebut pergi ke hospital, adakah NCD saya akan hilang? Kalau korang nak claim insurans kereta korang tak apa ada masalah, korang renew insurans korang dengan Abang Jubah. Jangan lupa DM. NCD kereta akan hilang disebabkan kecederaan penunggang motor tersebut menuntut ke atas insurans kereta. Penunggang motor tu pula mengalami kecederaan. Automatik insurans kereta tu akan burn disebabkan insurans membayar pampasan kecederaan ke atas penunggang motor yang cedera. Abang Jubah yakin dan pasti mesti ramai yang tak puas hati dengan statement Abang Jubah ni. Tapi itulah dia prosedur tuntutan bagi kemalangan jalan raya di Malaysia. Macam biasa korang kalau sana tak tahu dan tak ada workshop nak hantar kereta korang untuk buat claim insurans, cash repair, korang boleh terus datang ke bengkel KHW Niaga, pakar tuntutan insurans kemalangan anda. Kita jumpa ke next video. Assalamualaikum.